Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radina billahi rabba, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabil islami dina, kami redha Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasulah, dan kami redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Terima kasih pertama sekali pengurusi majlis. Seterusnya yang bahagia Datuk Seri Mubarak, Datuk Seri Nazir dan Datuk Seri Tariq selaku pengurusi Akademi Hadis dan Tahfiz Al-Quran Sains Husin Akhtar. Yang mulia Syekh Mahmud Al-Wusabi hafizahullah. Seterusnya tetamu-tetamu muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, masih dalam mood Maulidur Rasul, Al-Maulidun Nabawi, yang Allah memuliakan saya dan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maklumat pertama untuk malam ni. Tuan-tuan bawa balik, iaitu satu keistimewaan kepada saya dan kita semua pada malam ini ialah kita semua adalah umat kepada seorang Rasul yang sangat disayangi oleh Allah dan disayangi oleh seluruh makhluk yang ada di dalam alam ini. Rasul itu adalah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan semua renung, ialah cuba tuan-tuan bayangkan dan fahamkan bahawa siapakah manusia yang namanya disebut 24 jam di dalam alam ini? Manusia. Siapa manusia yang namanya disebut 24 jam hari ini? Sampai ke hari ini, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu saat pun kecuali nama Nabi disebutkan di atas muka bumi ini, iaitu melalui azan. Perasan tak? Bila masuk waktu subuh kan, bermula subuh daripada hujung Indonesia sampai ke hujung sini, waktu kan berbeza. Kemudian daripada Singapura sampailah ke Perlis, ke Thailand, waktu subuh juga berbeza. Bahkan negeri-negeri di Malaysia, daerah-daerah di Malaysia membuatkan azan itu tidak putus 24 jam. Yang ni kalau orang yang lama dah perasan maklumat ni, dia akan faham
selain daripada nama Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, yang berkumandang 24 jam, disebutkan oleh manusia di bumi ni 24 jam. Ada nama satu orang lelaki yang juga disebutkan 24 jam, tak pernah berhenti satu saat pun. Nama itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan carilah siapa paling kaya atas dunia hari ni. Tuan-tuan bayang sekarang manusia 10 orang paling kaya di atas dunia hari ni. Sila guna duit kamu yang 1 bilion, 5 bilion, 10 bilion USD, upahlah di atas dunia ni untuk nama kamu disebut 24 jam. Takkan mampu untuk dilakukan oleh orang paling kaya di atas alam ini, melainkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nama manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui azan, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan itu berkumandang daripada satu daerah ke satu daerah, ke daerah yang ketiga, daerah yang keempat, sampailah ke daerah yang berapa juta di atas bumi ini. Di Amerika Syarikat dilaungkan azan, di Jepun dilaungkan azan, di Amerika Selatan dilaungkan azan, di Korea dilaungkan azan. Maka begitulah disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara keistimewaan dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa upah. Tak ada siapa bayar, tuan-tuan, tanpa bayaran. Nama Nabi disebut 24 jam. Itu nombor 2 punya maklumat. Baru kita perasan malam ni. Betul tak, tuan-tuan? Baru kita perasan malam ni. Sallallahu alaihi wasallam. 2. Yang ketiga. Maklumat yang ketiga. Untuk malam ni, siapa yang bawa pen kertas boleh tulis. Yang tak bawa boleh tengok dalam rakaman banyak. Pihak sekolah, pihak Akhtar Akademi pun ada buat live, kami pun ada buat live. Boleh tengoklah maklumat dalam tu kalau tak sempat untuk kita catat. Yang ketiga, saya nak sebutkan untuk sama-sama peringatan kepada diri saya dan kita semua ialah bahawa kita merindui untuk berjumpa dengan seorang manusia yang menyayangi kita lebih daripada ibu dan ayah kita. Itu maklumat nombor 3. Ada seorang manusia di dalam alam ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyayangi saya dan kita semua melebihi ibu dan ayah kita. Kita kenal ibu dan ayah kita. Kita faham apa maksud ibu dan ayah menyayangi kita. Sejahat apapun kita. Betul, tuan-tuan? Sejahat apapun kita, apapun masalah yang kita buat, kesalahan yang kita buat, kasih sayang ibu dan ayah kita kepada kita tak pernah terpadam. Ketika mana seorang ibu kehilangan bayinya, ataupun kehilangan anak kecilnya di dalam satu medan perang. Ni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu tadi jumpa dengan anak dia yang hilang. Kita yang ada anak kecil, kalau anak kecil kita hilang dalam mall, kita dah tak lalu nak makan dan dah tak ada nafsu untuk shopping. Walaupun duit kita banyak, kalau anak kita umur 3 tahun hilang dalam mall, hilang nafsu nak membeli, nak shopping, nak makan, tak ada. Kita nak anak kita. Ketika ibu ini kehilangan anaknya,
kemudian berjumpa dengan anak dia. Dia pun berlari ke arah anak dia pun datang ke arah dia pun peluk anak itu. Ketika dia peluk anak itu, sahabat-sahabat tengok, Nabi tengok. Maka Nabi pun tanya, pada pendapat kalian, apakah ibu yang sedang menggendong anaknya ini, yang baru jumpa anak dia yang hilang, tarihatun waladaha finnar, dia sanggup untuk buang anak dia di dalam api? Sahabat kata, tidak mungkin ya Rasulullah. Maka Nabi SAW sebut ketika itu kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kata Nabi, Allah lebih mengasihi kita semua daripada kasih ibu itu kepada anaknya. Saya ulang, Allah lebih mengasihi kita semua lebih daripada kasih ibu itu kepada anaknya. Tadi saya cakap kasih Rasulullah, dan hadis yang saya bacakan tadi menceritakan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita dulu kasih Allah kepada kita kerana kedudukan Allah dan kasih Allah yang jauh lebih tinggi daripada kasih Nabi kepada umatnya. Kemudian baru saya nak sebut betapa Nabi SAW juga mengasihi umatnya lebih daripada kasih dan cinta mak ayah kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi menyayangi saya, menyayangi tuan-tuan. Semua yang hadir ni saya tak nampak di belakang, kemah panjang, penuh sampai belakang. Untuk makluman saya dan kita semua, Rasulullah menyayangi kita lebih daripada kasih ibu dan ayah kita. Satu hari Nabi balik ke rumah. Ketika itu rumah Sayyidatuna Aisyah, hujrah Aisyah. Siapa yang pernah pergi umrah, Masjid An-Nabawi, kita masuk daripada pintu untuk ziarah Nabi, kemudian kita keluar kan. Sampai jumpa Rasulullah, kita bagi salam, kemudian kita keluar. Bila kita keluar tu, di situ ada banyak, satu waktu dulu ni rumah isteri-isteri Nabi, yang mana ia bukan rumah pun, bilik je. Hujurat. Ummahatil Mu'minin, rumah isteri-isteri Nabi ataupun bilik isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi pulang ke rumah Sayyidatina Aisyah, maksudnya giliran di rumah Sayyidatina Aisyah, Nabi pun balik. Kata Sayyidatina Aisyah, aku tengok Nabi, aku sambut Rasulullah, aku mendapati wajah Nabi ceria dan tak letih. Sayyidina Aisyah kata, aku mendapati keadaan Nabi tiba nafsin dalam hadis itu. Maksudnya Nabi tak begitu letih, Nabi dalam keadaan yang begitu ceria. Lalu Nabi pun duduk, Sayyidatuna Aisyah pun mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba dengar semua. Cuba kita tengok. Tunggu suami balik kerja. Itulah yang dilakukan oleh isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Sayyidatuna Aisyah tengok Nabi muka tak letih, Nabi ceria, Sayyidatuna Aisyah ambil peluang. Sebab apa ambil peluang? Sebab selalunya Nabi sibuk. Nabi ketua negara, Nabi ketua hakim, Nabi panglima perang 1, Nabi suami kepada 9 orang isteri, Nabi jawatan dan tanggungjawab Nabi begitu banyak. Nabi sibuk seharian. Nabi manusia biasa, sibuk. Ada kala Nabi letih, ada kala Nabi sakit, ada kala Nabi sihat, ada kala Nabi di luar, ada kala Nabi dalam rumah. Kata Sayyidatuna Aisyah, apabila satu hari aku tengok Nabi dalam keadaan yang begitu tenang dan ceria, wajah Nabi berseri-seri, kata Sayyidatuna Aisyah, aku pun duduk tepi Nabi ambil peluang. Tengok apa yang Sayyidatuna Aisyah ambil peluang. Nabi dah rehat, dah minum apa semua. Sayyidatuna Aisyah mai duduk di sebelah. Sekata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, ud'ullaha li. Wahai pesuruh Allah, boleh tak doa khusus untuk saya?
wahai Rasulullah, boleh tak doa khusus untuk saya? Ini manusia bijak. Dan memang Sayyidatuna Aisyah adalah wanita paling alim di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ada anak perempuan, nanti dapat anak perempuan, letak nama Aisyah. Salah seorang ketua wanita syurga dalam satu riwayat, Aisyah. Aisyah bukan Asyah. Asyah ketua wanita syurga, Aisyah juga ketua wanita syurga. Fatimah ketua wanita syurga, Khadijah ketua wanita syurga, dan Maryam. Dah banyak riwayat sebut. Nama-nama yang barakah ni, letak nama anak perempuan, letak nama cucu perempuan kita. Sayyidatuna Aisyah, umat Nabi perempuan yang paling alim. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dua-dua disayangi Rasulullah. Bijak Sayyidatuna Aisyah ni, bila dia tengok Nabi tak letih, tengok Nabi ceria. Bila tengok dia terus duduk, ya Rasulullah, boleh tak doa kat saya khusus satu? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita jumpa orang soleh doa, minta doa. Sampai hari ini yang diajarkan oleh para ulama kami dari Syam, yang paling mereka harapkan setiap kali mereka bercakap adalah doa orang Islam kepada mereka. Kalau kita nak balik cuti dulu, kami cuti musim panas. Saya belajar Syria dulu. Bila cuti musim panas nak balik, bila kita tanya, Tuan Syekh nak pesan apa? Dia kata doa hukum. Dia kata kat kita, doa hukum. Doa. Begitu juga Sayyidina Umar waktu nak pergi buat haji. Jumpa Rasulullah, nak pergi buat haji, Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, ada apa-apa yang nak pesan? Nabi kata, la tansa min du'aika ya ukhay. Kata Rasulullah, jangan lupa doakan, kata Rasulullah. Jadi orang yang cara berfikirnya akhirat, bila jumpa dengan orang soleh, dia minta untuk doa, untuk orang soleh tu berdoa kepadanya. Maka Sayyidatuna Aisyah ni isteri Nabi, duduk dengan Nabi hari-hari. Tetapi bila ada masa duduk dengan Nabi, berdua dengan Nabi, Sayyidatuna Aisyah kata, ya Rasulullah, boleh tak doa untuk saya khusus? Nabi angkat tangan. Nabi kata, Allahumma ghafir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat ma a'lanat wa ma asarrat. Tuan-tuan tahu apa Nabi doa kepada Sayyidatuna Aisyah khusus? Nabi kata, ya Allah, ampunkanlah Aisyah ma qaddamat wa ma akharat. Kesalahan yang dia buat telah lalu dan kesalahan yang akan datang dia buat. Ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunkan Aisyah dosa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan secara terang-terangan, kesalahan yang dia lakukan secara tersembunyi. Punyalah seronok Sayyidatuna Aisyah dengar Nabi doa khusus, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat tersebut, Sayyidatuna Aisyah cerita punya seronok sehingga kepala aku belaga dengan paha aku. Hijri, kata Sayyidatuna Aisyah. Kepala aku tertunduk sampai ke paha aku. Terlalu seronok dengan doa Rasulullah. Sehingga Nabi tanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ayasurruki du'ai ya Aisyah. Nabi tanya Sayyidatuna Aisyah, apakah kamu gembira dengan doa aku, wahai Aisyah? Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, siapa yang tak seronok dengan doa kamu? Aisyah tahu kedudukan Nabi. Aisyah tahu doa Nabi macam mana bila diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah tahu dengan siapa dia bercakap pada ketika itu. Aisyah tahu keistimewaan Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Aisyah jawab, siapa yang tak seronok dengan doa kamu, wahai pesuruh Allah? Tuan-tuan tahu apa Nabi jawab? Dengar apa Nabi jawab. Bila Nabi tanya, ayasurruki du'ai ya Aisyah, apakah kamu gembira dengan doa itu, wahai Aisyah? Aisyah kata, ya.
semua orang pasti gembira dengan doa kamu wahai pesuruh Allah. Maka jawab Nabi SAW, tuan-tuan bawa baliklah maklumat ni. Tuan-tuan bawa balik maklumat ni. Satu maklumat ni cukup untuk malam ini. Kita berasa senang dan tenang hati dengan Nabi Muhammad SAW. Iaitu Nabi kata, wahai Aisyah, hadhihi da'wati li ummati fi kulli salah. Wahai Aisyah, itulah doaku kepada umat aku pada tiap-tiap kali aku melakukan solat. Doa Nabi tiap-tiap hari kepada saya dan kita semua pada setiap solat Nabi SAW. Macam mana tuan-tuan? Kita ni yang paling utama sekali kita berdoa untuk siapa? Ibu kita. Selain kita berselawat kepada Nabi SAW. Paling utama sekali kita berdoa untuk ibu dan ayah kita. Yang paling utama sekali kita berdoa kepada ibu dan ayah kita. Tu pun bukan tiap-tiap waktu solat kita doa kepada ibu dan ayah kita. Bukan tiap-tiap kali semayang. Betul. Cuba muhasabah. Siapa yang tiap-tiap waktu berdoa kepada ibu dan ayah dia, itu yang terbaik. Rabbighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli dhunubi wali walidayya walil muslimina wal muslimat. Ataupun yang begitu. Pun kita tak berdoa tiap-tiap waktu solat. Tadi di awal ceramah saya beritahu kepada tuan-tuan, kecintaan Rasulullah kepada umatnya melebihi kecintaan mak dan ayah kita kepada kita semua. Ada berpuluh-puluh bukti dalam kehidupan Nabi SAW. Antaranya perbualan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah. Pada hari itu Nabi kata, wahai Aisyah, untuk pengetahuan kamu, itulah doaku li ummati da'wati fi kulli salah. Itulah doa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umat aku. Tiap-tiap sekali aku solat, tiap-tiap semayang. Nabi SAW doa untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua. Alhamdulillah atas nikmat dikurniakan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Ada seorang sahabat. Saya sebut, saya rasa ramai tak kenal sahabat ni. Wallahu a'lam. Iaitu Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Kalau sebut Abu Bakar, kalau sebut Umar, sebut Sayyidina Uthman, Khadijah, kalau sebut Aisyah, itu ramai orang kenal. Kalau sebut sahabat Ubadah, tak ramai yang kenal. Tapi dia sahabat yang hebat, iaitu top 10 yang masuk Islam awal di Madinah Al-Munawwarah. Selain daripada Usaid bin Al-Hudair, As'ad ibn Zurarah, Sa'ad ibn Mu'az, ni nama-nama top 10 yang masuk Islam awal di Madinah di kalangan sahabat Nabi SAW. Ada satu orang sahabat Nabi masuk Islam awal, namanya Ubadah ibn Samit. Sangat rapat dengan Nabi SAW. Siapa yang ada anak lelaki, nak dapat anak lelaki, boleh namakan dengan Ubadah. Nah, nama lelaki. Ubadah adalah sahabat Nabi lelaki. Kata Sayyidina Ubadah, khalautu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku berduaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud khalautu. Maksudnya ada satu tempat, singgah di satu tempat Nabi dan Ubadah. Sahabat bila duduk berdua dengan Nabi, mereka akan ambil peluang. Itulah waktu yang paling utama dengan Nabi SAW. Nak minta sesuatu, nak bercakap sesuatu, setiap sahabat mengimpikan untuk berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ubadah, aku dapat momen itu. Tuan-tuan yang hadir pada malam ni, ribuan yang ada di Akademi Akhtar ini,
Kalau Allah bagi ruang malam ni, jumpa Nabi 2 minit, 3 minit, nak cakap apa? Nak cakap apa dengan Nabi SAW? Tadi kita dah dengar Sayyidatuna Aisyah, isteri Nabi, tapi bila ada ruang untuk duduk dalam keadaan yang paling santai dengan Nabi, walaupun Nabi sangat sibuk, bila ada ruang duduk paling santai dengan Nabi, Aisyah radhiyallahu anha minta doa dengan Nabi. Ini kita belajar. Kalau malam ni Allah bagi ruang tengok Nabi dalam tidur kita 2 minit, kita tahu nak minta apa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Maka sahabat yang kedua ajak Nabi. Satu hari aku berdua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang lain. Maka aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok apa soalan sahabat nama Ubadah. Tuan-tuan dengar. Sayyidina Ubadah kata, ya Rasulullah, ayyu ashabika ahabbu ilaika hatta uhibbahu. Wahai pesuruh Allah. Tuan-tuan tengok soalan pelik sahabat. Siapa di kalangan sahabat-sahabat kamu, wahai pesuruh Allah? Sahabat ada ramai, ada ratus ribu, 100,000 lebih. Sahabat-sahabat Rasulullah ada 100,000 lebih. Maka Sayyiduna Ubadah ketika berduaan dengan Rasulullah, dia tanya satu soalan pelik tetapi menandakan iman. Dia tanya satu soalan pelik tetapi menandakan kecintaan kepada Rasulullah. Iaitu soalan dia, ya Rasulullah, di kalangan sahabat-sahabat kamu yang ramai, siapakah yang paling kamu sayang? Tak berhenti dekat tu. Di kalangan sahabat-sahabat kamu yang ramai, ya Rasulullah, siapa yang paling kamu sayang hatta uhibbah, sehingga aku nak sayang mereka, wahai pesuruh Allah, kerana kecintaan kamu kepada mereka. Nak tiru Nabi sampai tahap macam tu. Nak tahu di kalangan sahabat Nabi yang banyak siapa yang paling Nabi sayang. Untuk Ubadah radhiyallahu anhu mengasihi sahabat-sahabat ni kerana Nabi mengasihi mereka. Tuan-tuan faham ke tak ni? Dia pusing jauh sikit. Sayyidina Anas ni nak cerita, nak bagi tuan-tuan faham. Saya bawa cerita lain. Sayyidina Anas pembantu Nabi. 10 tahun dengan Nabi. Ikut Nabi SAW. Perangainya seperti Nabi. Akhlaknya seperti Nabi. Ilmunya. Sayyidina Anas ni orang alim. Mufti di kalangan sahabat. Alim. Sebab selalu dengan Nabi. Satu hari orang ajak makan. Ajak Rasulullah makan di rumah. Kemudian Sayyidina Anas pun ikut. Makanan yang dihidangkan kepada itu ketika itu adalah daging, sayur labu dan ada kuah. Kemudian Sayyidina Anas ni perhati Nabi makan. Kemudian Sayyidina Anas tengok Nabi ambil buah labu potongan yang pertama, potongan labu yang kedua, potongan labu yang ketiga, sehingga habis buah labu di dalam mangkuk itu. Kemudian Nabi menghulurkan jarinya mencari kalau ada labu yang tenggelam di dalam kuah itu. Tuan-tuan faham tak? Kuah, Nabi pun dah ambil dah. Yang mana labu yang nampak, Nabi makan sampai habis. Kemudian yang tak nampak, Nabi hulurkan jari, Nabi Nabi suar, cakap Kedah minta maaf noh. Nabi duk suar cari dalam mangkuk tu kan. Kalau ada lagi labu yang tenggelam di dalam kuah. Kata Sayyidina Anas, bermula dari hari itu, sayur labu adalah sayur kegemaran aku kerana ia kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda dunia, bukan benda ibadat, bukan benda akhlak, bukan benda harus. Benda makan Nabi, itu kecintaan sahabat. Tengok Nabi suka makan buah labu yang ada dalam kuah. Kata Sayyidina Anas, bermula dari saat itu, buah labu ataupun dubba adalah kegemaran aku. Hari itu juga. Kerana Nabi menyukainya.
Kita dengar sunnah Nabi, puluh-puluh kali dengar itu sunnah Nabi. A sunnah Nabi, B sunnah Nabi, C sunnah Nabi. 30 tahun dengar sunnah Nabi bangun malam, tapi tak lekat sampai 30 tahun. Perasan tak? 30 tahun kita tahu sunnah Nabi bantu orang miskin, tapi sampai hari ni tak lekat kita bantu orang miskin. Dengar sunnah Nabi puluh tahun, mungkin kerana tebal dosa saya dan kita semua. Sahabat hari pertama tengok Nabi makan, Nabi suka. Kata sahabat, faja'altu uhibbuh. Pada hari itu, bermula daripada saat itu, aku menjadi suka kepada buah itu kerana Nabi menyukainya. Faham tuan? Subhanallah. Iman. Ini disebut sebagai benarnya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbalik kepada kisah tadi. Balik kepada kisah tadi. Sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, sahabat ramai, siapa yang paling kamu sayang di kalangan ramai-ramai ini untuk aku mengasihi mereka?" Nabi pun kata, "Rahsiakan perkara ini sepanjang aku hidup," kata Nabi kepada Sayyiduna Ubadah. Lalu Nabi pun sebut Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Ali. Tak dengar tak? Yang paling Nabi sayang dalam malam ni di kalangan manusia, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali. Kemudian Nabi diam. Hadis ni, Sayyidina Ubadah cerita, thumma sakata Rasulullah. Kemudian Nabi diam. Kemudian Sayyidina Ubadah tanya, "Thumma man ya Rasulullah?" Kemudian siapa wahai pesuruh Allah? Nabi sambung balik. Nabi pun kata, Az-Zubair wa Talhah wa Sa'ad wa Abu Ubaidah wa Muaz bin Jabal wa Abu Talhah wa Abu Ayyub wa anta ya Ubadah. Kemudian Nabi sebut nama Ubadah. Nabi kata, dan kamu wahai Ubadah pun antara yang ranking atas, yang disayangi oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi pun sebut nama tu sampailah habis beberapa belas nama. Wa Suhaib Ar-Rumi, wa Bilal, iaitu Bilal ibn Rabah, wa Ammar, iaitu Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhum ajma'in. Ni sahabat. Bila dia duduk berdua dengan Nabi, dia nak tanya soalan yang paling penting untuk akhirat dia. Bila duduk berdua dengan Nabi, dia tak tanya, mana lagi projek ya Rasulullah, kok boleh bagi kat saya. Hak berbaki-baki. Tak ada. Projek sahabat, bangun tidur sampai tidur balik, kepentingan akhirat. Ya, dunia mereka hidup di dunia. Di kalangan mereka pengembala, di kalangan mereka peniaga, di kalangan mereka ada yang mempunyai ladang kurma yang beratus-ratus hektar. Di kalangan mereka ada yang ada emas berketul-ketul. Bukan emas wafer tu. Kecil-kecil tu macam kita segram, 10 gram. Emas, ketulan-ketulan emas seperti Abdul Rahman ibn Auf. Mereka hidup di atas dunia, atas muka bumi sebagai seorang ayah, sebagai seorang manusia, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak. Tetapi yang paling tinggi dalam kehidupan mereka, matlamat mereka ialah akhirat. Sebab tu bila duduk dengan Nabi, berdua dengan Nabi, soalannya soalan akhirat. Jawab permintaan mereka, permintaan akhirat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Habis ceramah malam ni, kita tahu nak susun macam mana permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bagi rezeki, jumpa Nabi SAW, sampaikan salam saya kepada baginda Rasulullah dengan lafaz Assalamu alayka ya Rasulullah. Ni ribu-ribu ni mesti ada kekasih Allah dan kekasih Rasulullah. Mesti ada seorang, insya-Allah. Paling kurang doa yang mustajab mesti ada di kalangan ribu yang hadir pada malam ini. Kemudian yang ke berapa saya tak ingat untuk malam ni, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, iaitu masih lagi berkaitan dengan seluruh makhluk menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk selain jin dan manusia.
Kalau sebut makhluk lain, kesemuanya mencintai Rasulullah. Yang ni para ulama sebut. Takkan batu dengan pokok sayang Nabi Ustaz? Ya, batu dan pokok mengasihi dan mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila saya sebut istimbat para ulama, iaitu seluruh alam merindui dan mengasihi Rasulullah. Nampak macam melebih-lebih kan? Tetapi kita ada bukti bagaimana seluruh alam ini mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok saja kisah macam mana Nabi dalam Masjid An-Nabawi. Dulu, 1400 tahun yang lalu, lebih kurang. Nabi dalam masjid, Nabi berkhutbah sambil Nabi pegang kepada sebatang tamar, sebatang pohon kurma yang telah pun mati. Dulu Nabi khutbah dalam Masjid An-Nabawi, Nabi duduk di bawah. Kemudian Nabi berpaut ataupun bersandar pada satu batang pokok kurma yang telah kering mati. Nabi bersandar. Lama Nabi pegang dan bersandar kepada batang kering pokok kurma itu. Kemudian sahabat pun satu hari buat mimbar kepada Nabi, mimbar baru. Iaitu buat dengan kayu baru, 3 anak tangga. Mimbar baru, 3 anak tangga. 1, 2, 3. Mimbar baru. Nabi pun naik pada hari pertama mungkin berkhutbah di atas mimbar baru. Yang ni semua orang ataupun ramai di kalangan orang Islam tahu cerita ni. Saya yakin. No, saya bukan nak cerita secara terperinci kisah ni. Saya nak sebut sepintas lalu saja kisah ini. Itu kisahnya. Sebelum tu, Nabi pegang satu batang pokok kurma yang dah kering, mati dah. Bersandang ataupun pegang. Kemudian sahabat buat mimbar baru, 3 anak tangga, Nabi pun naik. Apabila Nabi mula nak rasmi naik di atas batang kurma, naik di atas mimbar baru tadi, Nabi baru mula khutbah, tiba-tiba satu bayi menangis dengak satu Masjid An-Nabawi. Masjid Nabawi, tuan-tuan kena bayang zaman dulu kecil je. Kalau orang laki-laki, siapa yang pernah pergi ziarah Rasulullah dan ziarah Masjid An-Nabawi, dia ada satu ruang tu terbuka. Banyak ruang terbuka, tapi belah depan. Tuan-tuan pergi depan sekali, belah kiri sekali. Belah depan sekali, belah kiri sekali yang ruang terbuka tu. Itu adalah kawasan Masjid Nabawi yang asal. Tuan-tuan tengok tu, dekat tiang tu dia ada warna hijau di atas. Dekat tiang ada warna hijau, dia tulis Haddu Masjidin Nabi. Sempadan Masjid Nabi. Tiap-tiap tiang tu atas sekali dia ada warna hijau. Tiang tu, tiang tu dia tulis Haddu Masjidin Nabi, iaitu sempadan Masjid Nabi yang asal. Dulu tiang-tiang tu. Jadi Masjid Nabawi dulu tidak terlalu besar. Bila Nabi naik berkhutbah di atas mimbar baru, tiba-tiba bayi menangis. Dengan suara tangisan yang kuat. Satu masjid dengar. Sahabat hampir semua mendengar tangisan bayi itu. Semua cari. Bila cari kanan kiri tak jumpa bayi. Lalu Nabi SAW turun daripada mimbar baru. Nabi turun daripada mimbar baru, Nabi pergi ke batang tamar yang telah pun kering kontang itu. Batang tamar tua yang kering tadi. Apabila Nabi pergi ke situ, semua sahabat perasan yang mengeluarkan suara tangisan seperti bayi. Yang mengeluarkan suara tangisan seperti bayi itu adalah batang pokok kurma itu. Tuan-tuan, batang pokok kurma menangis. Ditinggalkan Rasulullah tak sampai sehari. Nabi tinggal kita 1400 tahun. Tidak sekali pun kita menangis kerana merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali tak pernah. Sekali pun tak pernah. Ulama hurai hadis ni, kalau ceramah tajuk hadis,
tangisan batang kurma boleh hurai sejam tentang perkara itu. Satu batang pokok yang tak ada nyawa. Satu batang pokok yang tak ada nyawa, satu batang pokok kurma yang telah pun mati lama. Tak ada akal, tak ada nyawa, tak ada perasaan. Allah pinjamkan perasaan untuk dizahirkan. Sebenarnya makhluk-makhluk itu mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ketika dahulu waktu di Mekah, aku berjalan di bukit-bukit di Mekah, batu-batu dan pokok-pokok memberi salam kepada aku, Assalamu alayka ya Rasulullah. Di Mekah satu ketika dahulu, waktu Nabi hidup, tak hijrah lagi. Nabi hidup di Mekah ketika itu, tidak berhijrah lagi ke Madinah. Nabi kata, aku lalu di kawasan pergunungan, tanah lapang, tiba-tiba aku dengar bagi salam. Nabi beralih tengok, pokok bagi salam. Hadis ni hadis sahih. Pokok bagi salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi lalu satu kawasan, batu bagi salam. Nabi kalih. Nabi beralih, tak ada manusia. Nabi tengok batu. Batu bagi salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadis tu hadis sahih. Nabi kata sampai hari ini, zaman tu lah, waktu Nabi duduk di Madinah, sampai hari ini, aku kenal pokok mana yang bagi salam kepada aku, dan aku kenal batu mana yang bagi salam kepada aku. Inni la'arifu hajaran, inni la'arifu syajaran, kana yusallimu alayya fi Makkah. Nabi kata, aku kenal batu-batu yang bagi salam kepada aku di Mekah. Aku kenal pokok-pokok yang bagi salam kepada aku di Mekah satu ketika dulu. Makhluk seluruhnya kenal Nabi SAW. Binatang seluruhnya kenal Nabi. Batu seluruhnya kenal Nabi. Pokok seluruhnya kenal Nabi. Kita umat Nabi tak selawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pekaknya hati kita, tulinya hati kita, butanya hati kita. Semoga Allah mengurniakan kepada kita mata hati yang celek dengan iman. Amin. Tuan-tuan faham kan sekarang kan, bila para ulama sebut alam ini memberi salam dan mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu-batu kenal Nabi. Pokok-pokok kenal Nabi. Binatang kenal Nabi. Batu atau pokok, batang kurma yang tak ada roh, tak ada perasaan, tak ada jiwa, tak ada akal, menangis kerana ditinggal baru sehari, baru 3 hari oleh Nabi SAW. Bukan tinggal jauh, dalam masjid yang sama. Nabi duduk di situ, batang kurma duduk di sini. Menangis sehingga didengari satu masjid. Kata Nabi, aku turun daripada mimbar, aku peluk batang kurma itu. Lalu dia diam. Fasakan, diam batang kurma itu daripada menangis. Dalam riwayat Imam Ahmad, hadis cerita yang sama, riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, lau lam adummahu lahanna ila yaumil qiyamah. Kalau aku tak turun daripada mimbar baru, aku tidak peluk dan usap kayu batang kurma lama itu, lahanna ila yaumil qiyamah. Nabi kata, batang kurma itu akan menangis sampai kiamat. Subhanallah. Subhanallah. Yang tu yang tak ada akal. Batang pokok tua, kering yang tidak ada akal, tak ada jiwa, tak ada perasaan. Rindu Nabi, kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kalau kita nak kenal siapa Nabi kita. Sebab tu dalam muqaddimah ceramah tadi saya sebut apa tuan-tuan? Nombor 1 maklumat malam ni, kita tahu bahawa kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita beruntung sebab jadi umat Nabi Muhammad. Sebab jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kita. Untung kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memilih saya dan kita semua untuk jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita belajar daripada batang kurma tadi, cinta Rasulullah itu fitrah. Apa tuan-tuan? Tagline malam ni, cinta Rasulullah fitrah. Apa status yang kita malam ni? Cinta Rasulullah itu fitrah. Yang malam ni, yang dengar saya pada malam ni, termasuk diri saya yang paling utama sekali. Apakah sudah ada pohon cinta itu dalam hati kita semua? Dah adakah belum? Apakah pernah mengalirkan air mata kasih dan rindu kepada Nabi SAW? Muhasabah malam ni tuan. Yang ke-8 pada malam ni saya nak ajak tuan-tuan semua muhasabah. Berapa kali kita pernah mengalirkan air mata rindu dan kasih kepada Nabi Muhammad SAW? Belum ataupun pernah kita alirkan air mata itu. Kalau belum, cari kecintaan itu dalam hati kita. Kalau tiada semai benih cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati dan diri kita, dalam kehidupan kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang terakhir untuk malam ni. Pukul 10 dah. Ni semua sampai 10.30 pun boleh dengar ni. Saya tahu kan. Tapi yang ni yang terakhir. Tadi Syekh Mahmud pun dah kongsi banyak dengan tuan-tuan. Alhamdulillah. Ni yang saya nak kongsikan. Yang terakhir, iaitu bukti bahawa alam ini mengenali dan mencintai Rasulullah termasuk binatang. Saya ulang. Poin yang terakhir pada malam ini ialah semua alam ini mencintai dan mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk binatang-binatang. Iaitu dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Hadis ini sahih, iaitu seorang sahabat bapa saudara Nabi nama Abbas, Sayyiduna Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ni bapa saudara Nabi. Nabi sayang bapa saudara ni radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kisah ni daripada bapa saudara Nabi. Beliau bercerita, Al-Abbas ni bercerita, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitan li rajulin minal ansar. Satu hari aku masuk sebuah taman. Taman ada pokok, kadang-kadang ada sungai, kadang-kadang ada mata air. Satu hari Sayyiduna Al-Abbas, bukan Abdullah bin Abbas, ini Al-Abbas, ayah kepada Abdullah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib masuk dengan Rasulullah ke dalam sebuah taman. Kebun, haid ni kebun. Kebun itu milik seorang lelaki daripada Ansar. Apabila Nabi masuk ke dalam kebun tadi, ada seekor unta. Ni yang tuan-tuan ada dengar qasidah unta yang menangis tu. Hak ni lah. Hak qasidah Ustaz Nizam tu. Hadis ni hadis sahih. Dia buat qasidah kan. Macam mana tu? Sagi. Hak geng qasidah ada lagu lagi ke? Sagi. Kau tak ada dah. Saya tak ada dengar tadi. Kan? Tuan-tuan, Nabi masuk ke dalam satu kebun. Kebun milik orang Ansar. Tiba-tiba ada satu unta. Falamma ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi masuk ke dalam kebun itu, tuan-tuan dengar, subhanallah. Bila Nabi masuk dalam kebun tu, unta tadi tengok Nabi SAW. Unta boleh tengok tuan-tuan? Boleh lah. Unta boleh bernafas, unta boleh makan, tak boleh bercakap lah. Kan? Boleh berjalan, boleh duduk, boleh tidur. Unta tadi bila Nabi masuk kebun, ra'an Nabi, dia pun tengok Nabi. Bila tengok Nabi, saat yang pertama tengok Nabi, minit yang pertama tengok Nabi, hanna wa dharafat ainah, kata Abbas ibn Abdul Muttalib, air mata unta bercucuran deras turun daripada muka di mukanya. Unta tadi menangis. Tengok Nabi masuk, terus keluar air mata dia. Turun air mata. Fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam famasaha saratahu ila sanamihi. Nabi pi kat unta tadi.
Bila Nabi masuk, Nabi tengok unta tu. Unta tengok Nabi. Turun layak mata dia. Nabi pi kat unta tu. Nabi sapu di belakang dia sampai ke bonggolnya. Fasakan. Kemudian dia diam. Nabi mendengar daripada unta itu sesuatu. Ini mukjizat. Ini mukjizat. Nabi mendengar sesuatu, kata Abbas, daripada unta tu. Kemudian Nabi pun tengok kepada orang, Nabi pun tanya, man sahibu hadzal jamal, ataupun man sahibul jamal, kata Nabi. Siapa tuan unta ni? Nabi sebut. Maka datang seorang pemuda daripada Ansar. Seorang pemuda daripada Ansar, dia pun mai kat Nabi. Bila Nabi tanya, siapa tuan unta ni? Pemuda Ansar ni jawab, huwali ya Rasulullah. Unta ni unta saya, wahai pesuruh Allah. Nabi kata apa dekat tuan unta ni? Nabi kata, afala tattaqillah fi hadhil bahimah. Afala tattaqillah fi hadhil bahimah allati mallakaka Allahu iyyaha. Kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah sepanjang kamu menguruskan unta ini, wahai pemuda? Tidakkah kamu takut dengan Allah sepanjang kamu menguruskan unta yang telah dimilikkan oleh Allah kepada kamu, wahai pemuda? Maka pemuda tu tak faham. Nabi pun kata, fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuh. Wahai pemuda, unta ni bagi tahu kepada saya bahwasanya kamu membiarkannya lapar dan kamu terlalu membebankannya dengan tugas yang berat. Wahai tuan unta, kata Nabi, sesungguhnya baru sebentar tadi unta ini mengadu dengan saya sambil mengalir air matanya. Nampak macam cerita khurafat kan? No? Lagi kata saya bawa cerita dongeng pula. Hadis ni hadis sahih. Riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Abu Daud. Dan ada banyak lagi hadis lain. Ada banyak lagi hadis lain. Nabi pun tegur pemuda itu. Kata Nabi SAW, wahai pemuda, sesungguhnya unta ini tadi mengeluh kepada aku, mengadu kepada aku, kamu membiarkannya lapar dan kamu telah membebankannya dengan kerja yang berat. Maka Nabi nasihat, manusia pula. Unta ni pun dia binatang, dia juga sakit, dia juga sihat, kadang-kala dia lapar dan dia juga dahaga. Maka seperti mana kita menjaga sesama manusia, dahaga, lapar, makan dan sebagainya, begitu juga kena ada ihsan. Kena ada ihsan. Kita ada kucing, kita ada ayam, kita bela lembu, kita bela kambing, kita bela kuda, kita bela unta. Binatang-binatang ini juga tersakiti. No? So dalam Islam juga ada ihsan kepada binatang. Hati-hati. No? Jangan sampai kita jadi seperti seorang wanita yang banyak ibadahnya tetapi masuk dalam neraka sebab dia menyiksa kucingnya dengan mengurung kunci itu, menyiksa kucing itu. Dia tidak membiarkan kucing itu berlegar melata di atas muka bumi Allah untuk makan dan minum. Dia kurung sampai kucing itu mati. Nabi kata wanita itu walaupun banyak ibadahnya, Allah masukkan dia ke dalam neraka kerana dia siksa binatang ni. Maka sebab itu, unta tadi kita nak cerita bahawa binatang-binatang kenal Nabi SAW. Allah izin kepada sebahagian binatang ini seperti mana Allah izin beberapa kali kepada Nabi binatang mengadu sakit dengan Nabi SAW. Antaranya unta tadi yang mengadu sakit kepada Nabi SAW. Malu kita, seluruh alam kenal Nabi dan seluruh alam mendapat rahmat daripada Nabi SAW dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk ceramah kita, hadirmu membawa rahmat. Paling beruntung sekali ialah jin dan manusia. Kerana jin dan manusia ni mukallaf. Setelah ditimbang amalan mereka di akhirat, kalau banyak amal ibadah mereka, maka mereka adalah ahli syurga. Binatang tak masuk syurga. Dia dibawa ke mahsyar. Tetapi akhirnya bertukar menjadi tanah dan debu. Pokok-pokok tak masuk syurga walaupun mereka kesemuanya berzikir 24 jam kepada Allah. Angin berzikir 24 jam kepada Allah.
Air berzikir 24 jam kepada Allah. Daun-daun dan pokok berzikir subhanallah wa bihamdihi 24 jam. Tetapi mereka ditukar menjadi debu dan pasir, tak masuk syurga. Yang masuk syurga 2, jin dan manusia. Seandainya amal ibadah dan kebaikan yang mereka buat lebih banyak. Beruntung kita manusia. Kalau amal baik kita banyak, dapat syafaat Nabi SAW. Dengan izin Allah, insya-Allah kita semua jadi ahli syurga. Saya rasa sekadar itu dulu, insya-Allah, untuk tajuk hadirmu membawa rahmat, bersama dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita tutup majlis ceramah saya. Sekejap ada lagi tentatif yang seterusnya dengan sedikit bacaan doa daripada saya, insya-Allah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd wa as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami hadir pada majlis ilmu pada malam ini, ya Allah. Kami hadir pada munajat perdana pada malam ini, ya Allah. Kami hadir pada majlis zikir pada malam ini, ya Allah. Untuk kami menyatakan keimanan kami kepadamu dan kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami begitu redha Engkau sebagai Tuhan kami. Kami beruntung dan bahagia Engkau sebagai Tuhan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa bahagianya kami bahawa Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam majlis ini kami mohon padamu, ya Allah. Kau pandanglah semua yang hadir dalam majlis ini, ya Allah. Ampunkanlah semua dosa kami, ya Allah. Keluarkanlah kami dalam majlis ini dalam keadaan keseluruhan dosa kami diampunkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin di kalangan ramai yang hadir ni, ya Allah, ada hamba-hambamu yang sangat kamu kasih. Doa mereka dimakbulkan, ya Allah. Kami tahu ada di kalangan kami, di kalangan mereka ini adalah kekasih-kekasihmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui doa yang mereka aminkan, melalui lidah dan hati kekasih-kekasihmu yang ada dalam majlis ini, ya Allah, Kau masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Kau masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami mengadu kepadamu, ya Allah. Umat Islam pada hari ini ramai yang ditindas, ramai yang dizalimi, ya Allah, di kalangan saudara-saudara kami, khususnya di Gaza, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tunjukkanlah kepada kami kekuatan-Mu, ya Allah. Keredaanmu, ya Allah. Kekuatanmu, ya Allah. Keagunganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau benamkanlah tentera-tentera musuh Allah, iaitu Zainis Israel, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hantar dan utuskanlah tentera-tenteramu, ya Allah, kepada musuh-musuh kami. Kucar-kacirkanlah perbarisan mereka. Kucar-kacirkanlah pemerintahan mereka. Kucar-kacirkanlah dan turunkanlah ketakutan ke dalam hati tentera-tentera musuhmu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, menangkanlah umat Islam, ya Allah. Kau julangkanlah umat Islam, muliakanlah kesemua umat Islam yang ada di atas muka bumi ini, di kalangan umat Nabi SAW, di kalangan muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami berada di Akademi Hadis dan Tahfiz Al-Quran Sayyid Hussein Akhtar. Peliharalah sekolah ini dan semua sekolah-sekolah Islam yang berada dalam muka bumi-Mu, ya Allah. Kau lindungilah sekolah ini, ya Allah. Berikanlah keberkatan kepada sekolah Akhtar ini, ya Allah. Keluarkanlah daripada sekolah ini umat-Mu yang menjadi para ulama,
yang mempertahankan agamamu ya Allah, yang mempertahankan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.